Kementerian Perpaduan Negara KPN melalui Arkib Negara Malaysia menganjurkan program mengenang negarawan Tun Fuad Stephens bertemakan Negasi Huguan Siu Membina Negara Bangsa di Le Meridian Kota Kinabalu, Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Program itu dirasmikan Menteri Perpaduan Negara YB Dato' Aaron Agudagang yang menyifatkan Tun Muhammad Fuad Stephens sebagai tokoh penting dalam pembentukan Malaysia pada 1963 serta Ketua Menteri Sabah yang pertama. Beliau turut dikenang sebagai arkitek perpaduan yang menyatukan rakyat pelbagai kaum di Sabah. Tun Fuad yang dikenali sebagai Huguan Siu atau pemimpin agung masyarakat Kadazan Dusun turut berjasa memperkenalkan nama Sabah menggantikan Borneo Utara, memperjuangkan pesta keamatan serta mempertahankan hak negeri menerusi Perjanjian Malaysia 1963 dan tuntutan 20 perkara Sabah. Menurut Aaron, perjuangan Tun Fuad dalam pembangunan Sabah, pembentukan Malaysia dan penyatuan rakyat pelbagai kaum menjadi asas penting pembinaan negara bangsa.